Okay, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Syuhada, boleh panggil Cikgu Su. So, saya Cikgu Geografi baru anda. So, hari ini kita akan belajar subjek Geografi. Okay, ni adalah topik kita hari ini. Okay, semua boleh nampak ke? Nampak cikgu. Nampak? Semua nampak Okay, so Nampak. tajuk kita hari ini adalah simulasi PDP Geografi Tingkatan 1, Pandan Darat Fizikal dan Budaya, aktiviti peta dan kuis interaktif. Okay, so untuk topik hari ni cikgu nak cakap dulu. Selamat datang kepada semua pelajar tingkatan 1 ceria. So kita start dengan senarai kedatangan harian. Boleh sambil cikgu nak berkenalan dengan semua lah. So kita start dengan Muhammad Hafizuddin bin Asri. Ada datang ke? Ada cikgu. Okay, datangan Amri bin Hussein ada? Ada. Saya cikgu. Ada. Iviani Hendrik ada? Dan Muslini Kualam ada? Ada. Ada. Terusnya Elina Grace Lewis ada? Ya, cikgu. Okey, topik kita hari ni, mula-mula untuk pembelajaran ni kita start dengan rancangan pengajaran harian dulu. Rancangan cikgu, rancangan pengajaran harian. So kita untuk subjek geografi, kita ambil masa 20 minit. Okey, kita pilih untuk hari ni adalah bab 3, peta lakar, buku teks, buku surat 31 dan 32. Semua ada kan? Okay, tajuk pembelajaran kita adalah simulasi PDP, Padan Darat Fizikal dan Budaya, aktiviti peta kuis interaktif. Okay, standard pembelajaran kita akan belajar pasal ciri-ciri peta lakar, mengenal pasti simbol dalam peta lakar, membezakan fizikal dan budaya. Objektif kita adalah untuk menjelaskan makna dan kepentingan peta lakar, mengenal pasti elemen utama untuk peta lakar, menghasilkan peta lakar berpadukan pemerhatian di lapangan atau foto udara. Okay, untuk strategi pengajaran, cikgu akan guna aktiviti iaitu penyoalan dalam buku teks, penyoalan kebat, soalan kebat dan kuis interaktif iaitu melalui aplikasi Weram. Cikgu juga akan menggunakan pembelajaran menggunakan teori konstruktivisme iaitu pembelajaran kolaboratif antara murid dengan meneroka idea sendiri dan perbincangan secara kritis. Okay, aktiviti yang cikgu akan guna adalah untuk 5 orang pelajar, semua ada lepas tu bahan bantu mengajar, cikgu akan guna kad pandan darat, peta lakar dan quizzes ataupun Weram and ada carta mini langkah membaca peta. Okay, so kita teruskan dengan pembelajaran kita. Semua okey ke? Boleh cikgu start sekarang? Boleh cikgu dengar respon? Boleh, Okey cikgu. Boleh cikgu. Boleh? Okey, boleh nampak jelas Okey, ciri-ciri peta lakar. Okey, ciri-ciri peta lakar adalah gambaran permukaan bumi yang dilukis daripada pandangan atas. So kalau tengok kat sini ada peta, kat sini adalah peta. Dia adalah ciri-ciri peta lakar mewakili kawasan berskala besar dan dilukis menggunakan simbol dan perkataan ringkas untuk mewakili ciri sebenar. So kalau tengok dalam gambar ni, dia ada tajuk. Dia kena ada tajuk untuk ciri-ciri peta lakar. Lepas tu dia kena ada pemidang. Pemidang ni apa? Pemidang ni yang dalam kotak ni. Yang warna hitam kat luar tu Lepas tu ciri yang ketiga kena ada arah matahari iaitu utara, timur, selatan dengan barat. Lepas tu simbol. Simbol adalah gambar-gambar yang dalam peta ni. Semua jelas Lepas tu yang last sekali kena ada petunjuk. Petunjuk contohnya dekat jalan raya ni. Kalau tengok kat sini ni adalah jalan raya. Okay, jelas Okey, seterusnya cikgu pergi kepada simbol-simbol dalam peta lakar. Apa maksud simbol-simbol dalam peta lakar? Iaitu lambang yang mewakili ciri-ciri dalam peta lakar. So contohnya kat sini dia ada 3 jenis simbol. Kita belajar simbol titik, simbol kawasan, simbol garisan. Simbol titik ni adalah mewakili tempat atau tapak pertempatan. Manakala simbol kawasan, contoh simbol titik adalah seperti masjid, kuil, tokong, gereja, tanda arah, tanda tinggi, stesen trigonometri. Manakala stesen kawasan ada hutan, nipah, getah, kelapa, rumput, paya bakau, kontur, sawah padi dengan kelapa sawit. Dan seterusnya simbol garisan adalah mewakili ciri-ciri bentuk garis seperti benteng, sungai, jalan raya. Dan singkatan perkataan juga digunakan. Contohnya dekat pejabat pos. Kita guna singkatan dia adalah PP. Okey, semua jelas? Jelas cikgu. Jelas. Okey, seterusnya pembelajaran seterusnya pandan darat fizikal dan pandan darat budaya. Kita ada 2 jenis pandan darat iaitu fizikal dengan budaya. Okey, apa yang membezakan fizikal dengan budaya? Fizikal adalah semula jadi. Contohnya seperti bentuk muka bumi, saliran, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Contohnya kat sini ada nipah, hutan, kontur, tasik, gunung. Manakala budaya adalah ciri-ciri buatan manusia seperti pertempatan, pengangkutan dan kegiatan ekonomi. So contohnya seperti sawah padi ni adalah manusia yang tanam dia. So sebab tu dikira sebagai budaya. Lepas tu ada kelapa, jambatan dengan sekolah. Okey, kalau cikgu ada bagi tips cara nak ingat, fizikal ni adalah semula jadi, budaya ni adalah buatan. Okey, semua jelas? Ada soalan? Jelas cikgu. Jelas? Okey, cikgu akan teruskan aktiviti pertama. Okey, get ready semua. Okay, aktiviti pertama kita adalah aktiviti exit ticket di peta lakar. Okey, soalan kenal pasti simbol, pandan darat, fizikal dan budaya dalam peta lakar. Okey, cikgu nak, korang kan ada 5 orang kan? Satu bagi cikgu jawapan. So cikgu nak start, ada siapa nak volunteer jawab dulu? Semua boleh nampak ke dekat peta?
Boleh nampak? Okey. Ada siapa nak volunteer nak jawab dulu? Kita start dengan Hafiz lah, boleh? Boleh cikgu. Okey, Hafiz cuba bagi tahu satu simbol pandang darat fizikal yang Hafiz nampak dekat dalam peta. Pokok cikgu. Pokok apa tu? Ada banyak pokok kat sini. Pokok kelapa ni. Pokok kelapa. Yang ini ke? Yang Okey, betul. jawapan dia betul. Jawapan dia pokok kelapa. Yang ni. Okey, pokok kelapa. Budaya? Budaya masjid cikgu. Masjid. Okey, betul. So, pokok kelapa dengan masjid. Okey, dah. Okey, seterusnya. Amri? Ya cikgu. Amri boleh tengok kat sini dalam ni apa simbol pandang darat fizikal dengan budaya yang Amri nampak? Hutan ada cikgu. Sungai ke tu? Mana sungai? Sungai? Yang mana? Yang ni ke? Laut. Ni Laut. 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 Ah. Okey. Laut. Tapi ni bukan simbol. Cikgu nak simbol. Yang ujung-ujung tu apa tu? Hutan. Hutan je, bukan? Hujung. Hutan. Yang ni ke? Yang ni sawah padi. Sawah padi. Sawah padi. Okey, ni sawah padi. Yang ni budaya ke fizikal? Sawah padi budaya. Budaya, betul. Okey, lagi satu pandang darat fizikal. Pandang darat fizikal ya. Pantai tu bukan cikgu? Pantai. Pantai ni bukan, ni nama. Amri kena cari simbol. Macam kelapa ke. Budaya ni adalah buatan Malaysia. Pokok kelapa tu Pokok kelapa cikgu. Pokok kelapa ni, pokok kelapa ni fizikal. Cikgu nak budaya. Fizikal. Masjid dah. Masjid. Okey, lagi. Yang ni boleh sekolah. Ladang sekolah. Sekolah kan? Okey, boleh. Lepas tu yang kedua, beri dua pekerjaan utama penduduk dalam peta. Okey, siapa dia? Sutara nak jawab dulu. Apa rasanya pekerjaan utama penduduk-penduduk kampung dekat dalam peta ni? Ivy boleh jawab? Hello, boleh ke? Kalau tak Ivy, tak nampak. Okey, tak apa. Kalau tak Ivy, Elina atau Lini boleh korang jawab? Okey, tak apa. Okey, Lini atau Elina boleh jawab? Cikgu, saya mau jawab. Okey, boleh. Lini apa Lini? Penori getah. Penori getah. Okey, betul. Sebab ada banyak pokok getah kan. Okey, Elina? Elina boleh? Tak ada. Okey, tak apalah. Mungkin lain slow kot hari ni kan. Okay, tak apa. So lagi satu adalah pekerjaan seterusnya adalah ni kan, ada laut kan. Kat sini adalah nelayan. So dia ada nelayan lah kat sini. Nelayan. Lepas tu nampak jelas ke semua? Pokok boleh cikgu. Apa nama? Tanam pokok kelapa. Pokok kelapa? Petani. Kalau sawah petani. Okey, boleh? Sawah. Okey. Semua nampak jelas ke dekat skrin ni? Nampak Okey. Aktiviti seterusnya adalah aktiviti kad pandang darat menggunakan aplikasi flashcard. Apa tu simbol ni? Jambatan cikgu, bukan? Apakah simbol ini? Betul, jambatan. Amri betul. Jambatan. Okey, seterusnya. Nyatakan simbol ini pandang darat atau Okey, physical? nyatakan simbol ini pandang darat atau fizikal. Yang lain? Pokok kelapa sawit, cikgu. Betul. Pokok kelapa sawit. Tapi ni pandang darat budaya ke fizikal? Budaya cikgu. Budaya. Budaya. Cikgu dah tekan tadi kan? Budaya. Sorry. Okey, sekejap. Ya Allah. Apakah simbol ini? Sungai, cikgu. Sungai. Okey, betul, sungai. Seterusnya Okey, Ella, siapakah simbol ini? Ini apa Malaysia? Kilang. Gunung. Kilang. Okey, betul, kilang. Kilang. Itu je. Betul, confirm semua kilang? Ya, cikgu, kilang. Kilang Okey, betul, kilang. Okey, jelaskan simbol ini mengikut kategori pandang darat yang mana. Okey, yang atas tu simbol apa? Yang kat bawah tu tak nampak tapi itu simbol gunung. Hutan, cikgu. Hutan dengan gunung tapi dia ikut kategori mana? Pandang darat fizikal ke budaya? Fizikal, cikgu. Fizikal cikgu. Okey, betul. Sebab dia semua jadi. Ya, semua jadi, betul. Okey, pasang buku teks. Peta lakar kat sini. Sila buka buku teks muka surat 31. Semua boleh nampak Okey, ni adalah ciri-ciri peta lakar. Boleh bagi tahu cikgu yang pertama ni apa? Yang nombor 1 ni. Tajuk, Amri, cikgu. Tajuk, betul. Okey, Elina betul, bagus.
Lepas tu yang lain? Yang ini nombor 2 apa? Pemidang. Bukan, yang Betul lah. pemidang. Okey, pemidang. Betul. Okey, nombor 3 Hafiz boleh jawab. Tu Apa Yang utara, timur, Utara. barat, selatan. Penunjuk penunjuk arah. arah, betul. Okey, nombor 4. Apakah simbol ini? Nombor 4 apa? Merujuk kepada Simbol penempatan cikgu. simbol. Okey, penempatan adalah nama simbol ni lah. Tapi untuk yang ni kita panggil simbol lah sebab sekarang kita belajar ciri-ciri peta lakar. Okey, betul. Ialah nombor 5. Lini ada kat sini, Lini. Lini boleh tolong jawab nombor 5? Okey. Boleh tolong jawab nombor 5? Nombor 5. Nombor 5 apa P kat depan. Petunjuk. Petunjuk. Okey, boleh petunjuk. Okey. So, kita akan buat quiz round. So, cikgu akan buat quiz. Semua ada phone. Hafiz dan Amri dah masuk. Elina dah masuk. Okey, 3, 4 lagi seorang lagi, Lini. Kita tunggu Lini masuk lepas kita start. Ada berapa soalan ni cikgu? Ada 20. Tapi dia sekejap je. Dia macam senang je. Okey. Ada boleh. hadiah cikgu. Apa? Ada hadiah ke? Ada idea? Hadiah. Oh. Ada insya-Allah nanti cikgu bagi. Tapi cikgu nak tengok siapa dulu. Jawab nombor 1. Boleh? Apa cikgu? Tapi yang lain Thank you, pun cikgu. cikgu nak tengok prestasi korang dulu Nanti cikgu bagi minggu depan hadiah. Boleh cikgu. Okey, yang pertama, apakah maksud peta lakar? Cikgu salah tekan lah cikgu. Salah tekan. Kita tak apa. Banyak lagi soalan lain. Cikgu nak tengok dulu. Okey, jawapan dia adalah peta lakar digunakan gambaran permukaan bumi yang dikira atas pandangan atas Okey. Apakah jenis simbol yang ditunjukkan di dalam gambaran tadi sebelah? Okey, betul. Wow, semua betul. Okey, betul. Kawasan Okey. Yang manakah bukan ciri-ciri peta lakar? Okey, jawapan dia adalah corak yang salah. Arah mata angin tu betul Okey, teruskan. Simbol merupakan lambang yang mewakili ciri-ciri dalam peta lakar. Yang manakah bukan jenis simbol peta lakar? Okey, jawapannya adalah simbol flora yang salah. Oh, ada orang jawab simbol titik dengan garisan. Simbol titik adalah betul Okey, kenapa tu? Ada masalah ke? Silap lah cikgu. Oh, silap. Okey, tak apa. Cikgu teruskan Okey, jenis simbol apakah yang ditunjukkan di dalam gambar raja? Simbol Ada- titik. Jawapannya adalah simbol titik. Betul. Okey. Okey, terusnya. Gambar raja di sebelah mewakili apa? Ni gambar apa ni yang dia berputar pusing-pusing ni? Oh, jawapan dia kontur Pusaran bukan Pusaran kita tak belajar pusaran, kita belajar kontur. Okey, cikgu terusnya. Nyatakan maksud simbol gambar raja tersebut. Ni ada tadi cikgu ingat ada seorang jawab tadi. Jawab betul ni. Apa semua betul. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, seterusnya simbol tersebut mewakili. Ni pun ada kan tadi kita bincang. Okey, betul. Semua betul. Okey, kilang Terusnya pilih jawapan yang berikut yang manakah merupakan pandang darat budaya. Okey, yang ni kena pilih 3 jawapan Titik 3 kali. Okey, betul. Sekolah Pertempatan Padi Sawah. Okey, betul. Okey, yang manakah bukan simbol jenis garisan? Bukan. Okey, jawapan dia yang bukan adalah pokok. Yang garisan. Yang ni dia tanya bukan. Bukan dia jawab yang salah lah Okey, ni apa gambar apa? Sungai ke? Paya bakau ke? Tasik ke? Paya? Yang mana satu? Okey, tasik betul. Semua jawab betul. Alhamdulillah. Okey, simbol di atas menunjukkan maksud apa? Jawapan dia pertempatan rumah kita tak ada. Kita tak ada simbol rumah, kita ada pertempatan. Boleh? Okey, berikan maksud sikatan di bawah. Kita type soal jawapan anda. Apa PP tu tadi? Pulau Pinang ke? Apa PP? Jangan jawab Pulau Pinang pejabat pos. Yang manakah ciri pandang darat budaya yang salah? Terdapat simbol payah cikgu. Oh, betul. Terdapat simbol paya. Wow, semua betul. Alhamdulillah. Okey, semua jawab betul. So, cikgu habis report macam mana Okey, yang pertama jawab betul. Amri Hussein. Okey, tanya dekat Amri. Okey, Elina dapat 65. Muslini dapat 65. Oh, Seri Okey, Hafiz Asri 60. Ivy 60. Okey, tanya semua. Okey, tak apa. Yang nanti Cik Amri boleh claim hadiah dengan cikgu minggu depan. Yang lain tak apa, boleh cuba lagi kelas yang seterusnya. Okey, semua okey ke? Senyap je. Cikgu nak dengar suara semua. Okey, kan? Okey, cikgu. Okey. Alan Kebat. Bagaimanakah pandang darat fizikal mempengaruhi cara masyarakat setempat membina rumah dan menjalankan aktiviti harian? Okey, yang ni pun nak sukarela jawab soalan ni. Cikgu. Boleh? Hafiz cuba.
pandang darat fizikal ni seperti kawasan pantai, tanah tinggi, tanah pama dan juga Betul. sungai. Dan juga Betul. hutan. Ia sangat mempengaruhi cara masyarakat setempat itu dalam membina rumah serta menjalankan aktiviti harian mereka. Okey, Seperti betul. bentuk muka bumi mempunyai ciri dan juga cabaran lah cikgu. Sebagai contoh cikgu, masyarakat di pantai lazimnya membina rumah di atas tiang menggunakan kayu yang ringan. Betul. Dalam Betul. Afrika pula berkaitan dengan perikanan, bergantung pada pasang surut air lah cikgu. Jadi di kawasan tanah tinggi pula cikgu, rumah dibina di kawasan yang telah diteres dengan bumbung dan lebih curam untuk mengelakkan tanah runtuh dan takungan air. Okey, bagus Hafiz. Ada cikgu juga. Oh, itu saja. Okey. So, semua bagi emoji dekat Hafiz. Bagus. Sebab keberanian dia jawab. Berani untuk jawab soalan. Tepuk tangan. Tahniah Hafiz. Oh, tahniah. Cikgu. Okey, aktiviti seterusnya adalah berkenaan kenali peta. Avi akan tunjukkan cara melukis peta lakar. I feel good. I knew that I would. I feel good. Yeah, I knew that I would. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. Okey, lepas tu kan kita pergi ke aktiviti seterusnya adalah reflektif guru dan murid. So, cikgu nak dengar reflektif ni setiap orang murid secara ringkas sahaja ya. Apa kelas hari ini? Okey, kita start dengan siapa nak jawab dulu? Pada pendapat saya cikgu, bila saya mengikuti kelas, saya faham ciri-ciri peta lakar tu yang kita sebut tadi ada 5 tadi tu kan, simbol, angin semua tu. Betul-betul. Saya dapat mengenal pasti pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya lah. Okey, betul, bagus Amri. Okey, seterusnya Cikgu, siapa? saya Okey, boleh Elina, boleh? memahami ciri-ciri pandang darat fizikal dan juga ciri-ciri pandang darat budaya. Okey, Contohnya, betul. kalau darat fizikal seperti hutan, kalau darat budaya pula seperti masjid. Itu saja. Okey. Okey, betul. Terima kasih Elina, bagus. Saya fahami apa yang cikgu ajar hari ini. Saya Okey. dapat mengetahui perkataan singkat lah berkaitan dengan sungai, pejabat pos dan juga simbol-simbol yang lain lah cikgu. Okey, bagus Hafiz. Okey, boleh teruskan. Masjid, Okey, betul. tahun dan sebagainya cikgu. Okey, bagus. Terima kasih Hafiz. Okey, Ivy, apa? Okey, apa yang saya dapat dalam pembelajaran sebentar tadi, yang pertama dapat memahami ciri-ciri peta lakar dan fungsi peta lakar sebagai gambaran ringkas kawasan, dan saya dapat melihat pandang fizikal dan budaya. Okey, betul. Terima kasih Ivy. Okey, so cikgu baca jawapan ini ya. Saya dapat kenal pasti pandang darat budaya dan pandang darat fizikal. Okey, betul. So, cikgu pula, komen cikgu suka mengajar korang hari ni. Korang semua datang, Alhamdulillah. Cikgu lupa nak cakap salam sejahtera dekat enam Muslim. Okey, so kelas hari ni, okey, korang semua memberi kerjasama yang bagus. Cikgu suka ajar korang. Okey, lepas tu kita akan jumpa kelas seterusnya. So, kita akhiri kelas hari ni kat sini. Ada soalan ke sebelum kita habis kelas? Tidak, cikgu. Cikgu. Ada. Okey, so cikgu habis kat sini ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Okey, bye-bye. Selamat malam. Cikgu. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, sebagai guru, saya menutupi sesi PDP hari ini dengan melihat bahawa murid berjaya memahami objektif pembelajaran iaitu mengenal pasti serta menerangkan jenis pandang darat dan fizikal melalui bahan bantu mengajar seperti peta digital, kad pandang darat dan flashcard. Murid lebih fokus dan menunjukkan minat.